Kereta Alza antara kereta yang tak banyak ragam. So kalau korang berminat dengan kereta Alza, korang boleh stay tune video ni sampai habis. Okay, untuk bulanan kereta ni pun boleh pergi dalam 500 ke 600 macam tu sahaja. So, jom kita review kereta ni. Kat sini kita ada Pro2 Alza 1.5 SE tahun 2016. Untuk interior design dia masih kemas lagi, okay. Dia ada multi-function steering. Lepas tu dia pun dah ada siap Android player. Okay, dari segi seat quality dia pun masih kemas. Warna hitam kelabu merah macam tu. So, memang nampak kemas dari segi seat. Compare dengan yang standard punya, dia warna cream kan. So, tak nampak kotor lah kalau warna hitam ni. Okay, ini belakang tengah dia tu. Okay, dari segi keluasan kaki dia tu boleh tahan luas juga. Okay, dia dah siap ada display monitor. Tapi, ada satu je lah problemnya. Untuk belakang ni, ruang dia agak sempit sikit. So, untuk orang dewasa memang tak selesa. Kalau untuk budak-budak, mungkin boleh selesa sikit lah. Kalau korang nak muatkan luggage dalam kereta ni, korang boleh tarik je benda ni. Okay, letak kat tepi ni. Okay, lepas tu korang turunkan kerusi ni. Macam ni. So, dia jadi selaras macam ni. Korang boleh letak luggage korang. Dari segi dia punya bonnet, tak luas sangat lah. So, untuk kereta ni, dia dah siap pasang reverse camera dekat sini. Untuk body belakang Alza SE ni, macam ni lah. So, kalau korang berminat, korang boleh PM tepi saya. Bye-bye. Assalamualaikum.